شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita menyambung lagi dalam rancangan Labayang Al-Quran. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tahzib tafsir Ibn Katsir ni turun buka pada jilid ke-10, muka surat 224. Kita lihat ayat-ayat ke-13 hingga ke-17, iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Sadaqallahul Azim. Dalamnya mereka duduk bersandar di atas pelamin, mereka tidak merasakan dalamnya teriknya matahari dan tidak pula sejuk yang bersangatan. Dan namungan pokok-pokok syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas jernih bagaikan kaca. Keadaan kaca itu sedang ia dari perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isi sekadar yang cukup dengan kehendak penggunanya. Dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya ialah zanjabil. Baik, dalam ayat ini kita dapat lihat bahasa Arab ni bila sebut perkataan zamharira dengan syamsan ini namanya tibak. Kerana syurga seperti yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu, udaranya saj-saj. Seperti kata Imam Qurtubi, di antara waktu terbit fajar sampai terbit matahari, nyaman je begitu. Kalaulah seseorang daripada kita ni pergi ke negara sejuk umpamanya, kita enjoy lah tengok salji sebagai contohnya. Tapi lama-kelamaan kita akan resah kerana sentiasa sejuk yang tidak enak lah namanya. Sebaliknya orang negara sejuk tu tak suka pergi ke negara kita, pergi menikmati panas matahari, mendedahkan diri kat pantai sebagai contohnya, kerana bagi mereka ni satu kenikmatan, dapat enjoy cahaya matahari. Kita pula suka negara sejuk, tapi tidak akan bertahan lama. Kita nak kembali, orang kata hujan mas negeri orang lah, hujan batu negeri sendiri, kita nak balik ke tempat kita juga. Sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang banyak menceritakan tentang neraka ni, bandingan kepada syurga yang Allah sebut kat sini, zamharir dengan syamsan yang merujuk kepada panas ini, ada sebuah hadis ini hadis sahih riwayat daripada Muslim, iaitu ishtaqatin nar ila rabbiha faqalat ya rabb akala ba'dhi ba'dha فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Neraka ni mengadu kepada Allah SWT, mengatakan, wahai Tuhan, sebahagian aku makan sebahagian yang lain. Maknanya kepanasan, nanti ada ketikanya panas yang amat sangat, ada ketikanya sejuk yang amat sangat di neraka itu. Maka Allah SWT telah mengizinkan bagi matahari ni ada dua hembusan. Satu hembusan pada musim sejuk tu, yang kita pergi ke negara-negara sejuk sampai minus 40 itu, tolak 40 darjah kan, negatif kan, 40 darjah contohnya, beku, siram air panas pun dalam sekejapan boleh jadi beku seperti itu. Enjin kereta pun susah nak start di setengah-setengah wilayah, sebagai contohnya dekat daerah yang Siberia itu, dekat Rusia itu, negara sejuk kat utara, Harbin contohnya China. Jadi Allah mengizinkan untuk neraka ini dua hembusan, satu hembusan pada musim sejuk, itulah sebahagian yang kamu rasa di tempat yang sangat sejuk, dan sebahagian hembusan itu pada musim panas, maka itulah tempat yang sangat panas yang kamu rasai. Dekat Afrika ke, ataupun pada musim haji di Arafah ke, kamu rasa panas yang amat sangat, itu merupakan tiupan neraka untuk kamu tahu begitulah panas. Sebahagian kecil ditiup untuk kamu ketahui dahsyatnya akhirat itu, hukuman yang Allah peruntukkan itu. Dan kita telah pelajari bagaimana cuaca ahli syurga yang nikmati ini saj-saj dipanggil. Adalah kadang-kadang saj-saj ni juga merujuk kepada tanah yang sederhana tinggi. Umpama orang nak beli tanah lah, tengok dekat dengan jalan ke, ada sungai ke, rendah ke, nanti banjir bagaimana ke, maka saj-saj ni juga merujuk kepada tanah. Mana tempat yang menarik, yang berada tempat lokasi yang paling menarik juga dipanggil sajasij contohnya. Sajalah saya nak ajak tuan-tuan untuk meneliti keindahan bahasa Arab ni bila merujuk kepada tentang nikmat syurga. Nabi pernah bersabda, annahu marra biwadin baina al-masjidaini faqal hadhihi sajasij marra biha Musa alaihissalam. Ketika Nabi melalui satu lembah dalam pergisahan haji, Nabi mengatakan bahawa ni ada dua masjid kat sini. Dulu kawasan ni pernah dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi sajasij ini adalah merujuk kepada, sebenarnya jamak kepada saj-saj. Ini konteks yang merujuk kepada tanah yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ringkasnya, kalau kita fahami bahawa nikmat dan syurga ni berada
ada di antara tidak panas dan tidak terlalu sejuk nikmat yang nak digambarkan, kata Imam Qurtubi, mungkinlah dia bertepatan dengan waktu di antara terbitnya matahari dengan sebelum itu terbit fajar, terbit waktu subuh sejuk menuju ke terbit matahari. Itu waktu yang paling enak lah untuk kita melakukan satu perkara, waktu yang penuh berkat disebut dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti dalam Abdul Mansur bagi menceritakan nikmat syurga ni. Ardhul jannati min wariqin, jangan baca waraqin, wariqin, wa turabuha miskun, wa usulu syajariha zahabun wa fiddatun, wa afnanuha lu'lu'un wa zabarjat wa yaqut, wal waraqu wa thamaru tahta dhalik. Faman akala qa'iman lam yu'dhihi, wa man akala jalisan lam yu'dhihi, wa man akala muttaji'an lam yu'dhihi, wa dhulilat kutufuha tadlila. Dalam gambaran ayat ke-14 surah Insan yang sedang kita bentangkan sekarang ni, bahawa Nabi SAW menyatakan hadis Ibn Abi Shaybah, tanah syurga ni daripada perak, debunya pula daripada kasturi. Allahu Akbar. Pangkal-pangkal pokoknya dari emas dan perak, dahan-dahannya daripada mutiara, zamrud dan juga yakut. Ni batu-batu yang sangat mahal. Hajar karimah. Daun-daun buahnya berada di bawah semua itu. Maka siapa yang makan dalam keadaan berdiri tidak menyusahkannya, siapa yang makan ketika dalam keadaan duduk tidak menyusahkannya, siapa yang makan dalam keadaan baring pun tidak akan payah baginya, dan gugusan buah-buahannya direndahkan dengan serendah-rendahnya sehingga mudah untuk dicapai. Yang sedang kita bacakan ni, wadzulilat qutufuha tadlila. Jadi dalam hadis tadi saya bacakan untuk tuan warik. Warik ni berarti perak. Kita baca dalam surah Kahfi juga, warik disebut bukan warak. Kalau warak jadi daun, jadi kertas. Kalau warik jadi perak. Jadi wadzulilat qutufuha tadlila, yang jadi syahid dalam hadis ini memperkukuhkan maksud ayat yang sedang kita bincangkan. Ini merujuk kepada buah-buah syurga ni ditundukkan, dimudahkan untuk dicapai oleh penghuninya. Sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan, surah Al-Insan ni ditujukan khusus untuk kita ingat selalu betapa pentingnya si mukmin ini untuk mengerti, mengetahui asal usulnya supaya tidak ada sifat takabur dalam dirinya. Bahawa ayat ini dibentangkan, dibincangkan, disampaikan, dibaca dengan lunak oleh Tuan Imam pada pagi Jumaat itu, tujuannya apa? Tujuan supaya manusia ini sedar asal usulnya dan penghujung hidupnya, mana destinasi yang dipilih olehnya. Semua itu dalam batasan pilihan yang ada di hadapan matanya, bahawa apa yang menjadi tujuan hidup itu diingatkan selalu. Perkataan dalam bahasa Arab ini kalau kita lihat yang digunakan oleh Allah SWT, iaitu zilaluha. Zilal ni merujuk kepada zillun, naungan. Selalu saya sebut dalam tafsir di IKIM ini ada sebuah tafsir yang nama fi zilalil Quran, tafsir di bawah naungan Al-Quran, itu karangan Said Qutb yang dipanggil sebagai Syahid. Bahawa zilal ni merujuk kepada panas terik matahari, dan ia ni dalam perkataan dunung yang maksud dekat. Itu sebab datang perkataan dunia. Dunia ni berarti dekat, hampir. Dana yadnu dunia. Jadi dekat ini maksud kat sini dari sudut aspek ketinggiannya ataupun jarak naungan tersebut. Kemudian dapat kita lihat maksud naungan pokok-pokok dalam syurga ni dekat bagi orang golongan abrar, muttaqin, mukhlasin, mukhlisin ini, sehingga pokok-pokok itu seolah menjadi payung bawah naungan yang menaungi mereka. Walaupun dalam syurga ni setelah kita pelajari, kita meneliti dalam hadis-hadis yang banyak, memang tidak ada matahari, tidak ada sinar matahari yang menyakitkan sehingga mereka ni perlu berlindung daripadanya. Ungkapan ni maksudnya kalaulah dalam syurga itu ada matahari, saya pokok-pokok syurga itu tetap menjadi naungan kepada mereka. Maka dalam ayat ini terdapat satu penjelasan tentang bertambahnya nikmat dan sempurnanya waktu rehat mereka ni, kerana lazimnya naungan yang ada kalau kita perhatikan kat dunia ni membabi takrib, untuk memudahkan faham bahawa dia menunjukkan kepada satu keselesaan lah. Kalau adanya payung contohnya, walaupun tidak ada hujan, walaupun tidak ada panas, tapi dia menunjuk kepada satu keselesaan, seperti satu bentuk eksklusif lah, maknanya terlindung, dan kita pun rasa privacy dalam keadaan seperti itu. Jadi dikatakan bahawa dalam syurga ni terdapat cahaya yang menjadikan mereka ni tidak perlu kepada cahaya matahari. Cahaya syurga ni berasal daripada cahaya arash Allah SWT. Jadi buah-buahan yang ada dalam syurga ni ditundukkan, disediakan, dimudahkan untuk mereka ambil. Ni makna tadlila ni kalau kita belajar bahasa Arab ni merupakan maf'ul mutlaq. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Ini bermaksud satu penegasan. Maknanya benda-benda dimudahkan hingga tidak akan menyusahkan mereka sedikit. Kemudian Allah menyatakan utafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwab kanat qawarira min fiddah. Dan diedarkan kepada mereka di bekas-bekas di perak dan piala-piala yang jernih seperti kaca, iaitu kaca daripada perak. Golongan ahli tafsir sebagainya menjelaskan bahawa maksud bekas-bekas ni adalah yang punya warna putih perak tapi jernihnya seperti kaca. Dibuat daripada perak namun sejernih kaca hingga dapat lihat apa yang ada dalamnya dari luar. Al-Imam Al-Kalbi menyebut bahawa Allah menjadikan bekas kaca bagi setiap kaum berasal daripada tanah negara mereka. Oleh kerana tanah syurga ni daripada perak, maka Allah menjadikan bekas-bekas kaca mereka ni pun dari perak. Mereka minum daripadanya. Nikmat syurga ni kalau sebab perkataan akwab, saya telah jelaskan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Kub ini merujuk pada gelas minuman yang tidak memiliki tangkai. Ini lebih memudahkan orang nak minumnya, tak perlu diputar, nak cari tempat untuk pegang. Maknanya simpelnya dan satu keadaan yang memudahkan untuk mereka yang masuk syurga ni. Di mana saja bibir menyentuh, minuman itu akan mengalir. Qawarir ni juga telah saya
huraikan dalam yang lalu, dia merujuk kepada qarura, yang berarti satu benda yang sangat bening macam kaca, macam kristal seperti itu. Dan ada juga kalangan para ulama memahami dalam bentuk kaca. Pengulangan perkataan Qawarini dalam untuk menegaskan keindahan, kesempurnaan yang berkaitan dengan minuman-minuman dalam syurga ni. Jadi kalau nak menggambarkan mungkin minuman di dunia ni, ada kalanya kita nak minum tapi kita rasa tak selesa, mungkinkah begitu. Tapi dalam syurga ni segala nikmat yang dibentangkan itu diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat dekat dunia ni diberikan begitu akan menimbulkan satu kejemuan sehingga minum banyak kali tidak rasa lazat. Begitu juga kalau diberi kurang daripada keperluan sedangkan dia sedap, dia tidak akan menyebabkan kepuasan. Jadi itu sebab dinyatakan dalam ayat ini, dapat kita perhatikan bahawa yang memberikan servis ini, khidmat ini, bila Allah menyatakan bahawa yang datang untuk memberikan minuman ini adalah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Sebenarnya tuan-tuan yang dimiliki sekalian, aniyah ni dia merupakan jamak dari perkataan ina. Ini dalam ayat yang kita dapat perhatikan bila menyebut tentang yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Allah memberitahu kita adanya bejana-bejana dalam syurga ni, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Jadi bejana ni disebut dalam redaksi ayat yang berbeza-beza. Ini merujuk kepada satu bentuk penghormatan dan penghargaan. Pernah kita bincangkan bahawa nikmat di syurga ni ada digambarkan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang diperolehi dekat akhirat ni tidak akan dapat difikirkan, tak terfikir, tak terdengar dan tak pernah terlintas dalam hati manusia nikmat yang diberikan itu. Tapi dibawakan gambaran-gambaran ni sebahagiannya ada di dunia min babit taqrib, untuk kita mudah faham. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran berkenaan dengan bekas-bekas minuman ni, ada disebut dengan perkataan makanan dan minuman ni dipanggil sihaf. Sihaf ni jamak daripada sahfah, yang dari sudut bahasa Arab seperti kas'ah lah, maknanya piring. Ada juga disebut perkataan akwab yang sedang kita bincangkan sekarang, kub, akwab jamak. Ada disebut dengan nama abarik. Ini dapat kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah sebagai contohnya, bi akwabin wa abarik. Inilah ungkapan-ungkapan yang merujuk kepada peralatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka dalam syurga. Mengapa ada kepelbagaian ni? Jawapannya untuk penghargaan dan penghormatan dalam suasana-suasana yang berbeza-beza. Bagaikan orang yang kita lihat di dunia, orang kaya umpamanya, ada bagai-bagai set makanan, minuman, pinggan yang digunakan, pinggan mangkuk. Jadi dalam syurga ini lebih daripada itu lagi. Buatannya lebih unik, lebih tak boleh nak dibandingkan dengan apa yang ada dalam fikiran manusia. InsyaAllah perkara ini akan kita lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.